Assalamualaikum dan selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Harap semuanya dalam kesihatan yang baik. Okey, sebelum kita mula, izinkan saya untuk share my screen. Okey, baik. Saya harap semua dapat lihat presentation slide. Okey, baik. Sebelum kita mula, izinkan saya kenalkan diri saya. Nama saya Iqmal Irsyad. Jadi saya daripada Analytics and AI team, dan di bawah adalah tertera email in case tuan-tuan dan puan-puan ingin bincang lebih lanjut untuk kegunaan Vertex AI or even latest development or updates on AI. Okay. So pada hari ini kita akan go through untuk introduction to Vertex AI. So sebelum kita mula, saya akan letakkan beberapa agenda for today. First, kita akan kita warm up a little bit untuk introduction to AI dan ML. AI for Artificial Intelligence dan ML for Machine Learning. Kemudian second part kita akan tengok apa itu Vertex AI sendiri. So kemudian kita akan go through some use cases, bagaimana apakah kegunaan di dunia luar dan how it can benefit into your case. Dan last but not least kita ada demo. So dekat sini kita ada beberapa demo, ada 4 demo. First kita go through structured data melalui data yang tabular untuk buat prediction. Kedua, kita akan go through unstructured data, which is how that data yang berkenaan dengan teks, dan kemudian berkenaan dengan image, picture dan sebagainya. Baik, untuk sebelum kita mula, saya ingin tunjukkan, saya ingin kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan latest update on AI sendiri, which is Google dah introduce Veo 3. So kepada tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang sudah tahu apakah Veo 3, basically is dia ada available dekat Gemini sendiri. So bagaimana nak guna, nanti saya tunjuk sebentar ya. So tuan-tuan dan puan-puan boleh pergi ke Google Gemini. Izinkan saya share sekali lagi saya punya screen, sebab this one kita ada audio sekali. Baik. Okay, so dekat Gemini ni bagaimana nak mulakan? Dekat sini new chat. Dekat sini enter your prompt for Gemini. Tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak simbol tools. Dekat tools tu boleh tekan, dan dekat sini kita ada videos with Veo. So video ni kebiasaannya kita akan guna Gemini untuk data berkenaan dengan teks, untuk image dengan Imagen, tapi dekat Veo video kita guna dengan Veo. So apa yang dia boleh buat, basically dia boleh generate video. So kalau teks, dia boleh generate teks, macam generate content, and then generate brainstorming idea. Dengan image boleh create satu image yang kreatif, dan video boleh guna dia. So saya akan share satu recently ramai yang guna Veo ni, dan kita nampak pelbagai kreativiti daripada sosial media. Saya tunjuk satu. Yang ni dia guna prompt untuk marketing IKEA. So bagi tuan-tuan dan puan-puan yang familiar dengan IKEA, ada barang-barang IKEA. So yang ni macam mana dia orang guna generative AI ataupun in this case is video untuk buat content. Macam tu video dia. So dia, apakah message daripada video ni? Okay. So dia nak bagi tahu message dia, semua barang-barang rumah boleh dapat dalam satu kotak IKEA. So berbelanjalah dengan IKEA. Itu contoh. Saya bukan buat promotion untuk IKEA, tapi ini contoh prompt yang diguna pakai dalam Veo ni. Tapi kalau tengok dia punya prompting tu, format je agak spesifik dan detail. So this one perlukan prompt engineering lah. Tapi tidak mengapa. Biasanya kita akan this one is
need to do some experimentation, try and error, dan dia tak perfect in the first place. So dekat sini saya share lah prompt ni untuk tuan-tuan dan puan-puan cuba, dan mungkin boleh who knows, tuan-tuan dan puan-puan lebih kreatif, boleh edit dan buat video-video yang lain. Okay, saya dah paste dekat komen. Selain itu, so dekat di dalam sesi ini, this one is our first Awantech punya presentation of Vertex AI. So dekat sini kita Vertex AI ni kita tak nak become too technical. This one I will share on a high level, and then tuan-tuan dan puan-puan boleh fikir bagaimana untuk guna dalam pekerjaan harian tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Selain itu, satu lagi saya nak tunjuk, kalau tuan-tuan dan puan-puan tak ada prompt yang khusus, jadi boleh cuba je create anything from view. Contohnya dekat sini saya nak in case nak buat promotion untuk visit Malaysia for example, so kita boleh tengok orangutan. Saya punya prompt simple je sebab saya baru nak test. So orangutan playing golf in front of KLCC. Even saya ada typo dekat sini, generative AI masih faham konteks saya, dan dia akan buat video seperti ini. Okay, so itu contohlah. Nampak macam so unik lah, keunikan. So depan KLCC which is symbolic of Malaysia, and then orangutan which is one of our punya unique animal. So jangan persoalkan kemahiran dia bermain golf, tapi di situ kita boleh nampak lah dia punya physical dan fizik, bola tu moving, dan video tu seakan-akan betul. Okay, itu sedikit teaser we can say untuk generative AI guna video. Baik. Maaf ya. Okay. Terima kasih. Kepada Puan Azlini, boleh mute. Okay, saya nampak ada Ruhaizan, Puan Ruhaizan angkat tangan. Ada soalan ke sebelum kita mula? Okay, tak apa. Mungkin accidentally. Okay, baik. Mari kita mulakan. Untuk Vertex AI, so tadi saya sudah tunjuk beberapa kegunaan generative AI, specifically untuk video khususnya, untuk generate new video. Jadi sebelum kita go through Vertex AI, which is actually a tools untuk generate this kind of generative AI, kita akan go through some introduction lah. So saya yakin tuan-tuan dan puan-puan sudah ramai sudah mula gunakan for example Gemini ataupun kawan kita ChatGPT dan sebagainya, dan boleh nampak kegunaannya more to like for example summarization, discovery, creation, menciptakan sesuatu yang baru, dan ada juga kepada yang programmer guna untuk coding, untuk Python, SQL dan sebagainya, and then generation, language dan conversation. Okay, so sebelum kita mulakan, dari mana datangnya AI, generative AI dan machine learning ni? So di sini izinkan saya untuk cerita sedikit history dari mana datangnya AI itu sendiri. So pada AI bukanlah benda yang baru sebenarnya. Dia sudah lama ada sejak zaman peperangan dahulu lagi. So daripada Alan Turing, so itulah yang orang pertama yang membina ataupun mendevelopkan sistem yang ni. So AI ni asalnya dia punya vision is untuk machines, komputer mimic human behavior. So contohnya ada benda yang perlu like problem solving, learning dan decision making. So ini yang usually kena require human intelligence, dan sekarang ni AI try to adopt
and then bukan untuk replace us, actually to help us. Okay, so dan sekarang ni benda ni bukan pada sekarang ni challenge je is sebabkan teknologi advancement. Dulu komputer agak lambat, sekarang disebabkan introduction of chips, CPU, GPU semua tu, sebab tu AI ni growing from time to time. And then in the 1890s, machine learning concept is introduced. So komputer biasanya dia familiar dengan numbers, something numerical. Pada asalnya dia tak familiar dengan teks, video ataupun image. So dia mula dengan numerical. So biasanya kalau ada data dalam Excel, kita boleh plot, kita boleh buat algorithm, kita boleh buat model. So basically machine learning ni dia belajar daripada history. So dia akan belajar daripada historical data. Contohnya tahun lepas dalam bulan sekarang Ogos ataupun hujung tahun biasanya Tengkujuh. So jadi tahun ni dia predict akan jadi musim Tengkujuh juga contohnya. So dia akan predict temperature. So this is kegunaan. So this one dia akan guna untuk predict numerical. Kemudian bila kemudian deep learning pula diintroducekan, so dia akan belajar daripada data-data yang lebih kompleks, which is unstructured data seperti teks, image dan video. Jadi dia bagaimana dia buat dalam bahasa mudah je, dia convert teks tu kepada numbers. So di situ dia banyaklah yang sistem yang berlaku at the back. And then actually dia enabling untuk faham pattern dan dia akan buat untuk forecast untuk generate new content dan sebagainya. And then recently kita sudah faham dia introduce, dia panggil generative AI system. So apakah itu foundation model sendiri? Dia adalah satu model, some says black box ataupun ni, tapi sebenarnya dia adalah satu model yang ditrain oleh banyak data. So broad and extensive data. So contohnya dia data daripada internet, daripada dokumen, daripada academic study semua. So dia masukkan dalam untuk jadikan training dan dia digunakan untuk generate new content. So basically dekat sini contohnya Gemini or ChatGPT dia lebih efektif kegunaan dia untuk general application dan the flexible wide range of downstream task lah. Untuk yang spesifik, for example engineering field ataupun healthcare sebagai doktor, dia masih perlukan training, perlukan experience yang which is machine masih tak boleh replace human. Okay, baik, so itu sedikit sebanyak tentang AI history. Jadi bagaimana kita nak compare antara traditional AI dengan generative AI yang baru ni? Sebelum ini, maaf jika ini lebih teknikal, tapi kita perlu faham apa beza yang sebelum ni. Sebelum ni dia machine learning ni dia hanya guna untuk spesifik task sahaja. So contohnya ada data, structured data, dan kita perlukan untuk buat prediction ataupun classification. Kemudian ada pula data daripada image, kita buat another project untuk classification. Dan ada data yang lain, lepas tu kita kena buat another project. So sebenarnya traditional AI ni dia more to silo lah, kita boleh cakap. So bayangkan untuk satu project machine learning, kita kena buat satu project. So satu usage lah kita boleh cakap. Tapi dia supervise basically untuk structured data. Dia hanya efisien untuk specific task sahaja. Contohnya, kalau untuk predict cuaca, untuk predict temperature suhu, perlukan specific use case ataupun variable, dan di sini lah kita perlukan machine learning. Tapi so apa beza dengan generative AI? Cuba bayangkan tadi kita kena contohnya satu use case, satu project, so satu cost, satu budget. So sekarang ni dengan generative AI kita boleh bundlekan semua. Contohnya tak kira lah
data tuan-tuan dan puan daripada structured, unstructured seperti image, video, audio. Tapi generative AI masih boleh guna untuk contohnya use case summarization, generate new content dan juga coding. So dia boleh buat multiple tasks, and then sebenarnya tak perlukan training sebab dia self supervised learning. Dia sudah ada availability of the model itself, dan dia akan dia sangat laju untuk adapt dengan multiple task lah. Baik, so mari kita explore lebih detail generative AI, macam mana dia bekerja. So dia boleh generate high quality content seperti yang kita discuss tadi, image macam kita tengok video tadi, view, and then dia hanya limited untuk content yang dia train on lah. So sebab tu tuan-tuan dan puan boleh tahu Gemini dia ada data source dia sendiri. Contohnya Gemini is Google product. So basically dia akan train based on data available from website dan sebagainya. Jadi kalau Meta lain pula dia punya source, IBM dan juga Microsoft lain dia punya data sources. Tu masing-masing punya resepi. Tapi basically dia adalah dia train based on different format of data types, for example structured, image, video, audio. So this is the input, and then tuan-tuan dan puan boleh buat prompting ataupun request, and then kat sinilah engine Gen AI untuk dia buat respon based on dia punya data type. So kalau kita tanya pasal text, dia keluarlah text. Kita tanya pasal generate image, dia keluarlah image dan sebagainya, ya. Baik, so dalam generative AI tu sebenarnya foundation model is a part of generative AI lah. So kita boleh cakap ni kira engine lah, engine ni. So basically dia general purpose AI model. Dia dah pre-train dengan huge amount of data, text data, image data. So kalau for those yang technical boleh tahulah berapa size data, billions of data have been trained on. And then dia adalah broad set of label data untuk kegunaan different task lah. So dia punya aim is minimal fine tuning. Fine tuning, apakah fine tuning? Basically fine tuning adalah effort untuk bagi your response tu lebih accurate. So contohnya kita boleh dia ada bahasa mudahnya dia ada dua cara, sama ada kita continuous. Contohnya saya tanya tuan-tuan dan puan-puan, basically berapakah average bila kita tanya dalam Gemini ataupun ChatGPT, berapa banyakkah prompt yang kita perlu buat in order dapat jawapan yang kita nak tu. Cuba tanya, so basically mungkin dalam in my case average 5 lah. Dia depend on kita punya accuracy first prompt tu. Tapi sebab itulah kita perlukan teknik supaya kita akan dapat jawapan, respon dengan lebih cepat. Okay. So this one is further tuned. So this one kita akan guna foundation model dan akan teruslah buat task for example summarization, accession, deniation dan classification. Okay. Baik, so itu setakat itu introduction, and then kita move to apakah itu Vertex AI itu sendiri. So Vertex AI is actually a unified AI dan ML platform. So kita can say like 2-in-1 lah. Dia boleh buat both predictive dan generative. So dia punya aim is to build, deploy and manage your machine learning model or application, and then dia simplify machine learning development life cycle. So who is the audience? Dia punya target tak kira lah tuan-tuan dan puan-puan masih beginner ataupun expert, boleh guna Vertex AI ni sendiri. Nanti kita boleh tengok feature je, tak perlu buat Python coding, tak perlu belajar. For example dulu AI hanya boleh access untuk data scientist, data analyst dan sebagainya. But sekarang ni dengan Vertex AI, anybody can utilize their platform in order to generate
machine learning or AI. Okay, so this is the vision, the unified platform untuk all your need, predictive, generative or recent agentic needs lah. So sekarang ni this year baru introduce idea of agentic AI etc. So dekat sini Vertex AI pun ada juga agentic punya builder. Tapi kita tak cover untuk demo hari ni lah. So basically dia punya aim tak ada code, low code, and then for every skill set seperti you mention, and then dia provide some flexibility lah ikut kegunaan tuan-tuan dan perempuan punya use case. Okay, so dia boleh seperti kita mention tadi, dia predictive and generative. For example dekat sini boleh buat forecasting untuk structured data or numerical data. Kemudian untuk unstructured data seperti text, video boleh diguna pakai untuk generative AI dengan API. Dan juga yang recent one is agent space lah. So this one, all this can be built within Vertex AI. Okay, so Vertex AI is a kind of a lab platform. So dia support dan di sini adalah some high level lah untuk kita tahu. For example, this one untuk yang data scientist, dia boleh buat eksperimen, training, deploy, dan this one is can monitor lah within MLOps punya ni practice. And then dekat sini pun ada model garden. So apakah itu model garden? Untuk contohnya tuan-tuan dan perempuan tak prefer guna Gemini, for example. Ada untuk for some use cases tuan-tuan dan perempuan prefer untuk guna model lain daripada open source ataupun third party. So boleh juga diguna dalam Vertex AI punya platform. For example from Hugging Face and then OpenAI from ChatGPT, Microsoft dan sebagainya. Okay. So di sini boleh buat discovery, nanti kita buat dalam demo, prototyping, and then boleh buat develop, so customer daripada customization sampai evaluation dan juga deploy in a few clicks only. Okay, this slide just show that Vertex AI ni semua, this is the component yang ada. So ada model garden yang bagi flexibility, Vertex AI model builder dan juga AI agent builder. So this one is all supported by Google Cloud punya infra. So ada if you prefer guna GPU ataupun TPU available dekat sini. And then this one is support throughout dia punya Google punya environment dan juga for your AI solution. So kita boleh cakap this is end to end lah, you support if you are using Vertex AI platform. Okay, so di sini this is the last slide untuk Vertex. So boleh faham, so kita Vertex AI ni is just a tools or platform untuk buat predictive AI, generative AI dan multimodal generative AI. So dalam demo nanti kita akan tunjuk macam mana kita guna predictive AI specifically untuk classification punya use case yang saya boldkan ni. Generative AI untuk image generation, summarization dan juga multimodal kita guna untuk image understanding. Okay, ini sedikit informasi berkenaan machine learning workflow. Ringkas dia, kita akan kena ada data preparation, training dan evaluate, deploy dan monitoring lah. So nanti dalam first demo saya akan tunjuk ada 3 sahaja step untuk buat mula tuan-tuan dan puan-puan mula gunakan Vertex AI ni untuk buat prediction. Contohnya nak predict apa tu temperature for next year ke, contohnya nak buat event. So nak pastikan event pada 30 Ogos. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh buat masukkan data temperature ke dan sebagainya dan boleh predict adakah 30 Ogos pada tahun depan pada hari event akan hujan atau tidak. So ni antara example of the use case lah. Okay, sebelum saya mulakan saya teruskan, saya ada nampak Puan Ruhaizan ada angkat tangan lagi ya. Ya, Cik Iman. Ya saya. Nak tanya,
Okay, Sebab based on model yang machine learning tu tadi kan, betul. maksudnya sebagai contoh, sebab some of the government kita punya data is a bit macam sulit kan. So kalau kita menggunakan Gemini ni untuk kita produce kita punya laporan, which I think some of the laporan tu mungkin dia terbuka ataupun sulit. So adakah data kita itu secure within kita punya workspace ke, ataupun ada orang pun boleh mengguna data? Sebab I know the data set yang you all tu ambil tu kadang-kadang daripada internet, daripada ni. Adakah macam katalah within kita punya katalah organisasi tu sendiri dia diprotect ke, ataupun dia akan juga boleh digunakan untuk orang daripada luar kita punya organisasi? Baik. Okey, soalan yang bagus. Terima kasih untuk soalan tu. Betul. Apa-apa yang kita guna tu kita perlu berhati-hatilah untuk consume. Jadi saya tunjukkan pada yang familiar dengan Gemini ataupun under MyGov UC ke, Gemini basically dia takkan guna data kita untuk train dia punya data tu. So itu yang pasti. So kalau perasan dekat Gemini, kalau buka tu dia akan bagi tahu disclaimer lah. Dia akan tunjuk yang your data will not be used. So sama juga dengan Vertex. Tapi untuk guna Vertex ni, your data need to be available in the cloud lah. Dan kena masuk dalam platform Vertex AI tu. So contohnya dalam BigQuery atau even ada cloud punya platform lah. So tapi your data, whatever data is, safe within the environment. So kalau this one is applicable untuk Google lah, Google punya platform. So not but this is different with other third party or open source lah. So that's the reason before we use any technology, we need to understand where data will be located and then how it be trained on. Tapi untuk yang Google Vertex ni, dia tak akan guna your data untuk dia punya training. Macam saya cakap tadi, kan dia buat training kan berdasarkan data dari website semua. Tapi kalau dalam within Vertex ni, dia tak akan guna your data untuk ni. Data kita tu untuk kegunaan kita sahaja. Harap menjawablah soalan Puan. So in short, basically kita punya data tu secure lah within kita punya environment. Betul. Okay. Terima kasih. Okay, terima kasih. Baik. So saya langsungkan dengan generative AI. Okay, nanti kita akan explore more details dekat demo nanti. So dia akan simple, akan tengok, akan lihat very simple UI. And then kita boleh explore tune model, use model in production and then use multiple modalities lah. Apa maksud modalities? Maksudnya different, bukan saja terikat pada teks tapi juga image dan video. So yang ni multi-model di dekat sini, nanti boleh tengok dekat AI Studio. Okay. Sebelum kita pergi kepada demo, izinkan saya share sedikit use case lah. So that bila saya buat demo nanti, tuan-tuan dan puan-puan boleh mula fikir macam mana nak relate saya punya demo tu dengan kegunaan harian tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin saya pakai data berkenaan dengan insurans, pasal bank, tapi saya faham there is the dot yang kita boleh connect daripada kegunaan harian tuan-tuan dan puan-puan. So yang ini adalah top generative AI powered use cases. So contohnya boleh tengok dekat sini, for example public website navigation. So this one is retrieve information from website. This one is kalau buat chatbot ke, for example, this is some of use case lah. And then untuk chatbot pun basically people kalau generative AI basically enterprise akan fikir buat chatbot lah, which is public facing or citizen facing chatbot. So that boleh buat, for example customer support. Sekarang ni kenapa kena customer support? Sebab robot ataupun machine dia tak ada MC, dia tak ada cuti, so dia available 24/7. So this is something apa tu yang untuk simple FAQs, simple question or inquiries, something can be done with generative AI lah. Any yang complex,
which is need a human touch, kita masih perlukan experience customer service dan support lah. Okay. Yang warna kuning ni more to customer support. Yang kemudian yang biru ni contohnya photos yang dalam research ataupun academician dalam yang buat R&D. So yang ni boleh tengoklah most suitable product contents for ni, and then product recommendation, search, document search synthesis. So ada banyak dokumen, boleh search, boleh buat ni. So saya harap generative AI ni available masa saya study dulu kalau boleh. So sebab kenapa? Dia boleh ingest, dia boleh faham banyak-banyak dokumen, summarizkan kita untuk buat strategi ataupun planning untuk our studies lah. So dan sebagainya, research. So yang ni biru ni berkenaan dengan ni lah, R&D. And then untuk yang buat kreatif industri, dia boleh assist lah untuk creative team untuk buat contohnya brainstorming ke, and then document generation. So dia buat write document based on summarization, ataupun even for untuk yang programmers, biasanya kita fokus untuk program development, tapi kita tak ada masa untuk buat dokumen, for example UAT ataupun guidelines. So kat sini bolehlah guna generative AI untuk generate dokumen tu dan sebelum kita buat untuk reporting dan sebagainya. Okay. So this has been proven throughout industry. So and then they categorizkan by role lah kat sini. For example analyst, dia improve time to value. Sebelum ni analyst perlu cari data, contohnya nak buat strategic planning, so kena cari daripada pelbagai sumber dalam internet. So dulu ada term skill of googling. Sekarang ni kita ada term skill of prompting lah. So daripada banyak-banyak web search tu, macam mana kita cari faham search dan extract insight. Kemudian customer service seperti yang saya cakap tadi, so dia improve customer service experience both kepada public, so dia dapat respon dengan lebih cepat. Dengan customer support pun dia tak perlu entertain banyak volume of tickets, number of tickets. So dia akan improve yang mana kompleks dengan priority, dia boleh fokus on that. And then creative dan juga AI practitioner lah ataupun programmer. Okay, this will be the last slide. So basically this one is Imagen lah. Seperti yang saya tunjuk masa introduction tadi, selain dengan view, kita boleh generate image. So dia akan tunjuk higher image quality. So boleh try lah prompt ni, a woman brushing her teeth, smiley happy, untuk toothpaste punya advertisement. And then dia boleh even text overlay your logo into your product itself. And then dia boleh juga generate a new logo lah for you. See, this is some use cases lah yang tuan-tuan dan puan-puan boleh guna. Okay, baik. So sekarang for the remaining minutes ni, hopefully kita sempat saya akan tunjuk demo lah. Ada 4 demo. So kita tengok. So first one is kita akan build machine learning model dengan AutoML. Dekat sini tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok. Sebelum ni kita kena guna Python, coding semua, kena code from scratch, ambil import libraries, buat EDA, exploratory data analysis semua untuk faham data dan sebagainya untuk in order to develop machine learning model. Tapi dekat sini dengan hanya few step, tuan-tuan dan puan-puan boleh terus train data dan guna terus. Okay. In this case kita akan guna data daripada Kaggle. Okay, so dekat konsol, okay, kat sini kita boleh tengok. So this is Google punya konsol. So macam mana nak mula pakai Vertex tu, just search Vertex, lepas tu pergi ke Vertex AI yang ni. So one AI platform, every ML tools you need. So klik dekat sini dan dia akan pergi ke this is Vertex AI punya view lah. So dia sama je macam teknologi dia. So atas ni basically dia punya name,
dan notification, your account. On the left side ni is ada komponen Vertex AI tu sendiri. So dekat sini daripada dashboard, so dia akan tunjuk lah kalau yang beginners boleh explore tutorial ke ataupun start with ni. Dan dia ada banyak, tapi jangan don't feel overwhelmed. So kita hanya so untuk demo saya akan tunjuk lah apa komponen yang penting untuk each use cases. So ada model garden, pipelines. So tengok dekat sini ada tools, ada notebook. So for those yang for those yang beginners boleh guna AutoML. Dia tak ada perlu programming punya kemahiran. Kemudian notebook labs ni pada yang boleh buat coding, Python coding, boleh utilize notebook lah. Dia sama macam Google Colab. And then dia ada Vertex AI Studio. Nanti kita akan di Vertex AI Studio ni lah yang generative AI ni. So media semua. Yang ni yang saya cakap tadi, ada agent builder untuk buat AI agent. Tapi untuk demo kali ini, for our first series, kita tak akan tunjuk untuk this session. And then data untuk input, model development dan deploy lah untuk kegunaan dan consumption. Okay, so saya patah balik. Okay, so dekat right hand side ni basically dia akan tunjuk parameters lah. Nanti demo nanti saya tunjuk in detail macam mana. Baik, so mari mula dengan AutoML. So data saya ambil daripada Kaggle, which is credit risk analysis lah. This one is a famous popular use case untuk bank dengan finance lah. Basically diorang nak tahu seseorang tu defaulter ataupun inilah default risk ataupun tidak, boleh ke bagi loan ataupun continuous. So data je agak simple. So je umur of the customer, education level, work experience, address dan income lah. So anything detail untuk apply loan lah contoh dia. Okay, untuk dia ada 3 step untuk machine learning. So this one kita tak touch lagi generative. Kita start dengan warm up dulu dengan machine learning, traditional AI. So first kita kena masukkan data lah. So this one go to data set. Okay. Kemudian create data. So when you click create data set, so di sini boleh tulislah letak apa-apa nama yang sesuai. Contohnya tadi bank loan, so kita boleh letak bank loan. Okay. Dan kemudian kita just kena identify data type dan objektif lah. Di sini kita ada image, tabular, text, video. So contohnya dekat sini image, so boleh nampaklah single classification. Contohnya nak bezakan gambar anjing dan kucing, kita boleh guna yang ni. Multi-label classification, object detection dan segmentation. Kemudian ada tabular untuk regression untuk numerical data ataupun number. Classification untuk classify lah, macam yes or no, cat or dog dan dan untuk our case is classification lah, sebab kita nak tahu sama ada orang tu defaulter, loan defaulter ataupun tidak. And then dekat sini pun tabular boleh buat forecast lah untuk yang time dependent punya data, boleh buat forecast lah. Contohnya nak predict temperature, nak forecast temperature, nak forecast anything lah, hujan atau tidak. Kat sini boleh kita guna. And then we have text. Text ada entity. Sentiment analysis is quite popular. Nak tahu feedback customer ataupun aduan. Based on my experience, sebelum ni kita ada buat sentiment analysis in order to prioritize aduan yang betul-betul critical. Saya yakin kita ada banyak aduan dekat social media dan any platform. Tapi macam mana kita nak prioritize yang mana perlu kita solvekan dahulu. So dekat sini kita guna sentiment analysis, kita letak weightage dan kemudian dari situ kita cuba fahamkan dan solve from there. Kemudian video. So video pun boleh buat action recognition. Contohnya posisi yoga for example, dalam Google punya example dia tunjuk posture of your yoga dan exercise dan sebagainya untuk health management.
classification dan juga object tracking. So in our case kita nak tabular, kita ada classification, select your region, okay, and then click create. Okay, so nanti akan keluar pop-up something like this lah. So dekat sini dia ada source, dia ada analyze dan dengan lineage. So dekat sini dia ada 3 option. So untuk yang ada data dalam Excel siap-siap, boleh upload lah, select file. Macam in my case, saya dah download data ni, lepas tu saya dah upload lah siap-siap dalam ni. Ataupun tuan-tuan dan puan-puan ada yang dalam cloud storage ataupun dalam BigQuery. Okay. For this one, saya takkan teruskan sebab saya dah ada bank loan data ni dekat sini. So nanti once you already created and then dia akan bila tekan dataset tu akan ada bank loans kat sini. Okay, that's the first step. Second step, kita kena train data tu. Remember, ni adalah machine learning, dia tak seperti generative AI. Kita perlu tapi dia guna data kita tu untuk train. So macam training ni sama je step dekat training kita akan go to train new model. Okay, alright. So dekat train new model ni dia akan ada bank loans dataset. So kita pilih dataset yang kita ambil tadi. Lepas tu kemudian kita ambil objektif which is classification lah. Dia ada banyak, dia ada 2, satu regression dengan classification. So kita nak classifykan defaulter ataupun tidak, so kita pakai classification. Kemudian model training method dia ada 2. Untuk beginner saya recommend untuk guna AutoML lah. So dia akan automatically buat machine learning model for you. Untuk custom, basically dia boleh buat framework lah yang for those yang programmer, data scientist ke, boleh dia ada framework of TensorFlow, scikit-learn, libraries, XGBoost dan sebagainya lah. Tapi kat sini kita guna AutoML. And then lepas training method, kita pergi ke model detail, train model, and then this one kita maintain as default lah, name is bank loans. And then target is very important. For example, apakah komponen ataupun kolom yang tuan-tuan dan puan-puan nak predict tu. Dekat sini kita nak defaulter kan, so defaulter lah. Sekejap saya cancel yang ni dulu. Okay. Saya pilih sebentar ya, saya pilih okay kat sini sebab tadi region lain US. So kat sini kita Singapore, the closest. Okay, kat sini saya dah buat AutoML lah. Seperti tuan-tuan dan puan-puan lihat kat sini dekat training ni ada yang fail. Dekat sini boleh dia akan nampak transparansi lah kenapa dia fail semualah. Antara contohnya kenapa dia fail, macam yang tadi data saya bila kita bersihkan tu dia kita eliminate data tu tak cukup data, so 1000, so minimum adalah 1000 lah. So take note on that. Contohnya sebelum ni ada orang tanya berapakah minimum data yang perlu ada untuk AutoML ni. So jadi sebenarnya minimum je 1000 lah. So saya patah balik kepada sini. Okay, so sama create dataset tadi. Sekejap saya train new model. Kita patah balik step train model. Okay, sini dah lepas. Click continue. Okay, kat sini bank loans and then target column ni. Okay, tadi kita, so boleh pilih apakah target column yang kita nak. Contohnya kita nak predict temperature. So temperature lah kita punya column. Kalau nak predict apa lagi yang ni, nak forecast sales. So sales lah dia punya target column. So dekat sini kita nak defaulter. So nama column tu default. Okay, kemudian continue. Dekat sini untuk yang advanced punya boleh play around with additional feature semua, add join semua dan sebagainya, tapi this one is optional. Tapi for this case demo kita just continue. Okay, this one pun advanced, so optional, tapi kalau nak improve your model baru kita go through this view again. Untuk matrix
optimization objektif ni boleh pilih, ada selection. Dekat sini in our case kita tahu only 10% je dalam data kita tu adalah defaulter. So dia macam imbalance data set. So untuk improve dia punya accuracy, kita pilih AUC lah in this case. So boleh pilih lah ikut kegunaan use case masing-masing, tapi dia very dependent lah. Tapi kalau tak sure, you can use the default one lah, macam AUC ROC ni tadi. Okay, ni AUC PRC, lepas tu boleh klik continue. And then boleh specify budget. Kat sini saya letak 1 hour lah. Should be cukup lah untuk data set yang kecil ni, 1000 saja. Alright, dan boleh start training. Dan dia bila start training ni, dia akan pop out notification lah. Dan dia akan ambil masa. Yang ni lebih kurang few minutes lah, 15 minit macam tu untuk data yang kecil ni. So yang ni saya tekan cancel dulu. Jadi yang ni yang dah siap. Dan tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok sendiri apakah ni. So bila saya klik training tadi, dia akan terus ke model registry. So this is the third step, the last step. So tadi kita dah create data set, train, kemudian evaluate lah. So this one evaluate. So kita boleh nampak 0.8. So kalau close to 1 is better. So kalau tak pasti boleh pergi kat sini, scroll dekat sini, tanda soal tu dia akan beritahu lah. Higher value indicate higher quality model. So kat sini kita dapat 0.82 or 0.83. So kira okey lah. Means kalau dalam exam pun 80% tu masih A. So dekat sini dia boleh in detail matrix, ROC curve, precision. So jika tuan-tuan dan puan-puan tak familiar dengan statistik ni, so tapi dia punya ni cukuplah tahu accuracy model ni. Dan juga ada confusion matrix untuk statistik. So untuk berapa je label betul dan tidak. Tapi another metric yang saya suka pakai adalah feature importance. So daripada sebab people will keep asking, AI predict ni betul ke? Dia berdasarkan apa? So dekat sini kita tahu feature importance ni. So dekat sini kita tahu yang model ni akan dia akan towards credit debt, employment, address. Address ni kira location lah, mungkin dekat KL lebih tinggi potensi untuk dapat loan dan sebagainya lah. So dekat sini dia rank lah. Dia rank feature mana yang important, column mana yang important untuk buat prediction. Okay, so kalau hujan, kalau nak predict hujan atau tidak, contohnya temperature, humidity, location dan sebagainya lah. So itu contoh lain macam mana nak guna feature important ni. Dia akan rankkan untuk tuan-tuan dan puan-puan, explain model tu buat prediction based on what basis. Okay, dan macam mana nak guna, so pergi ke endpoint. So bila dah deploy tu, pergi ke endpoint. So klik dekat projek tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Kemudian dekat sini dia dah scroll kat sini, kita tak ada consumption lagi, kita just deploy. So boleh tengoklah evaluate dan deploy and test. So dia deploy to endpoint dekat sini. So this is the final step. Okey. Nanti kena buat setting lah nama endpoint dan sebagainya lah. Tapi kat sini saya tak teruskan sebab nanti dia akan terus monitor dan consume lah. So kemudian dia akan dan this one is not necessary. So this one is some details lah dengan lineage dan sebagainya. Okay. So macam mana nak guna untuk tengok sama ada prediction kita ni betul ke atau tidak. So contohnya saya letaklah umur saya kat sini 40 tahun. Education satu dia label so kalau tuan-tuan lihat ni datanya mostly dia dah treat into numbers lah. So education 1 tu SPM, 2 tu degree, so saya letak 2. Employment ni tahun bekerja, so sini saya letak 15. Address dan ni income ni income adalah rahsia, so saya letaklah 3 default dia. So kita tengok predict, adakah dia predict saya dapat loan atau tidak. So kat sini dia nampak saya bukan defaulter lah.
So maksudnya saya boleh 0, so dia ada 2 option. So dia pilih saya kosong with a confidence of 98%. So dia confidence that saya ni bukan defaulter lah, contoh. Tapi boleh pilih satu ni, this one is probability of me getting defaulter lah. So this is how the use case untuk risk management lah. So dia predict daripada your criteria, you can put in a number, lepas tu terus boleh buat prediction lah. This one is classification punya problem. Okay, baik. Jadi mari saya check kalau ada. Okay, endpoint. Okay, so saja untuk auto ML. Kemudian kita ada few times untuk dia lah prompt pula. Okay, itu untuk machine learning tadi. Sekarang kita pergi kepada generative AI. So untuk generative AI, tadi structured data which is numerical. Sekarang kita pergi pada text pula. So pergi ke sama, dekat sebelah kiri ni boleh nampak Vertex AI Studio. Okay, pergi ke create prompt. Okay, untuk sini saya dah save dah. So saya just click continue. So this is the first page untuk buat generative AI. So dekat sini you can put okay, bila perlu guna Vertex AI ni. So kalau your personal use ataupun untuk kegunaan yang berkala, boleh je guna Gemini atau ChatGPT. Tapi bagaimana untuk, for example, you want to summarize a lot of documents ataupun repetitive task, so ataupun nak summarize aduan, so takkanlah kita nak copy paste satu-satu ke dalam ChatGPT untuk our work. So sebab tu kita perlukan aplikasi ataupun Vertex AI ni untuk automate this kind of task lah. So untuk sistem instruction, so dekat sini saya share balik slide saya. Okay, yang ni kita dah pergi dah semua step by step. Okay, cuma tadi kita tak tunjuk yang untuk deploy model tu boleh juga buat forward kepada REST API dan juga Python lah untuk deploy dalam aplikasi. Okay, sekarang create application. So in this case kita tadi bank, sekarang ni kita pergi ke, kita tukar change our hat into insurance punya professional. So dia nak summarize client punya info dengan risk analysis reports lah. So the step is untuk this case so this one kita dah go through dia punya component, system instruction dekat atas dia ada 3 yang penting, atas dengan main prompt, dan belah kanan ni adalah parameter setting lah. Kita akan tunjuk kejap lagi. So untuk ini saya akan copy paste prompt yang ni. So apakah prompt ni cakap? So basically kita bagi tahu machine tu instruction, you are expert AI assistant. So kita tak naklah junior ke kan, kita nak pastikan dia buat kerja dengan betul. So kita bagi je role. So this one is prompting punya teknik. So kita bagi je role for an insurance underwriting department. So kita bagi je context. So you are working as expert dekat department mana, underwriting department, HR department, IT department dan sebagainya. And then kita provide goal. So untuk help to accurately, concisely summarize client information. And then highlight potential risk factor. And then kita bagi tahu je style. So janganlah make it casual. So kita make it professional dan objective tone. Lepas tu kita bagi tahu some additional instruction lah. Focus on the information yang provide dalam prompt. Jangan do not invent details. So jangan memandai-mandai lah kiranya. So this one is kita bagi je guardrail siap-siap. So kita untuk this case saya dah buat siap-siap dekat sini. So dekat Vertex AI Studio ni kita ada create prompt tadi, media studio, kejap lagi kita akan tunjuk, dan prompt management. Dekat sini dia akan summarizekan lah prompt yang saya dah save ni. Okay, so dekat sini boleh nampak kat system ni, dekat sini saya copy paste instruction tadi tu. Okay, kemudian kita dah boleh terus pakai
pakai, kita bagi contohnya customer report polis ke ataupun insurance punya report ke, just copy and then paste it here dekat prompt. Lepas tu AI akan terus generate. So dia akan bagi tahu summary, potential risk, dan juga ni lah apa dia punya risk factor, new automated system, business interaction, dengan protection system adequacy. So tapi sebelum tu yang untuk model ni saya guna default model lah. So in case tuan-tuan dan perempuan familiar dengan AI model, boleh switch model lah. Tapi kebiasaannya saya akan guna Gemini dan yang Gemini 2.0 Pro, 2.5 Pro, this one. Tapi in case tuan-tuan dan perempuan nak guna yang lain, nak guna some experimentation, boleh guna yang lain lah. Can explore dan tengok respon tu adakah menjawab soalan tuan-tuan dan perempuan. So this is the model part. Kemudian dekat sini dia akan beritahu lah grounding semua boleh enable ataupun boleh set di HT4. Tapi kat sini saya ingin tekankan few parameters generative AI lah. So dia ada temperature, dia ada token limit, lepas tu dia ada top P lah. So dia punya logic is simple. Temperature dengan top P ni kalau kurang tu dia akan lebih factual, dia akan lebih concise. Tapi kalau lebih tinggi, contohnya temperature 2 ataupun top P 1 ni, dia akan tend to be more creative. So jawapannya lebih meleret, dia akan lebih mandai-mandai. So depend lah, untuk buat idea baru, untuk brainstorming mungkin kita boleh guna higher temperature and top P. Tapi kalau kita nak buat summarization ni, better kita kurangkan. So and then output token limit is a token limit, dia punya respon lah. Kalau letak 1000 sampai 1000 je lah dia punya patah perkataan yang dia akan ni. So di kat sini kita boleh ni. So once dah habis experimentation, tuan-tuan dan puan-puan dah boleh auto save ataupun save. Kemudian dekat sini tekan dia akan build with app with code, boleh save. Kemudian open app lah. Bila saya tekan ni nanti dia akan jadi macam ni. So dia akan siap satu aplikasi guna generative AI. So dekat sini dia macam chatbot. So yang ni kita test, contohnya ada new customer. Contohnya tadi ada satu aduan, kita dah do for experimentation, sekarang kita ada aduan lain. So boleh copy paste kat sini, dia akan bentangkanlah present summary of this information. Okay, so format dia sama, dan this one dia akan bagi tahulah apakah dia punya risiko dan sebagainya. Okay, so dekat sini tuan-tuan dan puan dah boleh develop create apps daripada prompt itu sendiri. Okay, dengan Vertex AI Studio. So ini untuk teks lah. So saya skip ini. So far kita dah ni. Untuk third demo, saya akan tunjuk macam mana buat dengan multi model. So dia boleh analyze image. Okay, dekat sini saya dah tunjuk prompt siap-siap. So this is the picture saya dapat daripada Google. So ni gambar dekat airport. So saya punya instruction is saya suruh dia analyze. So this is my first prompt. Provide a concise title for this image. So macam mana nak buat ni? Dekat sini, tadi kat sistem prompt tu, tekan image. Dan kemudian upload. Dan upload lah dekat image tuan-tuan dan perempuan ni. Ni gambar saya tadi. Okay. So saya dah upload, lepas tu saya bagi instruction. Provide a concise title for this image. Describe image in 1 or 2 sentence. Extract all visible ni. So this is jawapannya lah. So dia bagi tahu concise title is airport departure board, apakah description dia, and then dia dapat capture flight schedule tu sendiri. So cuba bayangkan kalau ada gambar nombor plate ke, so nanti dia boleh pampangkan terus apakah nombor plate ni. Contohnya untuk kegunaan TPG atau MOT,
dan sebagainya. So even generative AI pun dekat AI Studio pun dia boleh detect image, faham konteks dan bagi tahu. And then tuan-tuan dan puan boleh tanya sendiri soalan-soalan berkenaan dengan gambar tu. Based on the flight schedule shown in the image, what percentage depart before 11:30 AM. So show your calculation. So saya suruh dia buat logik lah. This one kita nak test dia punya reasoning. So dekat sini dia tunjuk lah, dia calculate lah. Actually dia found out that 30% flights depart before sebelum 11.30. So ni contoh lah. So kita nak tahu dia boleh extract information, faham and then do some reasoning lah dari recommendation. Okay. Alright, so this one is how you want to use multimodal. Okay. The last one is ni lah Media Studio untuk generate image, generate video, even generate audio. So dekat sini again dekat sebelah kiri ni yang ada banyak-banyak tadi tu, pergi kat Vertex AI Studio. Tadi yang text dengan image kita boleh pergi kat sini, tapi instead kita boleh pergi terus ke Media Studio. So dekat sini kita boleh tekan image, untuk image, generate image, pergi kat Imagen, voice, chirp, music, Lyria, video view, dan so in this case kita buat image lah. So this is the interface yang kita ni, and then on the right is setup lah. So Imagen pilih dia model yang mana, dia punya ratio dengan ni. So in this case saya nak ambil satu prompt yang mudah. Okay, so ni yang tadi. So kita ambil prompt ni. So a close up photorealistic image. Ini contohnya. So kat sini dia akan ni lah. So dia akan bagi aspect ratio, model, dan ada few lah. So if tuan-tuan perempuan tak pasti ni format dia, then let it become a default lah. So ni contoh lah. So dekat sini boleh nampak lah, kita nak suruh buat image of single honeybee collecting pollen from purple lavender. So dia tengok macam mana dia punya gambar tu very realistic. So boleh buat generate video, boleh edit juga, dan boleh pilih lah yang mana yang lebih sesuai untuk kegunaan tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Alright, so kita itu saja untuk demo. Minta maaf agak banyak, tapi hopefully tuan-tuan dan puan-puan boleh faham lah macam mana. So daripada teks, daripada image, video, so macam-macam boleh buat di situ. So macam mana nak prioritize use case. So berdasarkan kerja-kerja harian, rasanya paling mana bahagian mana yang paling kritikal, overwhelm, contohnya report yang ambil masa 3 minggu, mungkin boleh jadikan 1, 2, 3 hari. So cuba fikirkan ni. Ni ada different use case, contohnya improve cash flow management with GenAI. Nanti kita boleh share lah YouTube link ni. Untuk masa sekarang tak sempat nak tunjuk. This one is customer service. Lepas tu yang ni yang saya bentangkan use case lah, developer punya productivity. Okay, this is my last slide. So macam soalan Puan Rohaizan tadi. So this is a vision of Google itself in terms of governance, indemnity and privacy. So why guna Vertex? This is dia punya ni lah vision, which is secure, privacy, infrastructure, sustainability semua, in terms of robustness. And then last one is actually for data scientist or Gen AI is responsible AI lah. Kita memang teknologi is there, tapi kalau kita tak guna dengan betul, is a wastage lah. So that's why dan responsible AI ni adalah effort make sure kalau contohnya data tu kita train is data yang betul, dia tak ada bias, dia tak ada unsur-unsur negatif seperti discrimination, racism dan sebagainya lah. So this is what's under responsible AI. Kita kena guna, teknologi is there, tapi kita kena guna dengan bertanggungjawab. Okay.
sekian saja dari sini. Saya harap dapat berikan sedikit pencerahan tentang Vertex AI. Apa-apa boleh contact us, Awantech. Ni apa yang baik datang dari saya, yang apa yang datang yang baik datang daripada yang pencipta, yang buruk datang daripada saya sendiri. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekejap, sebelum tu saya akan jawab soalan dekat teks ni. Okey, token dalam Vertex AI berapa limit? Okey. Thank you. Terima kasih. Saya daripada KPM, Guru. Nanti saya akan forward token saya ada dokumen. Jadi saya akan forwardkan web link berkenaan ni. Boleh drop your email, if not ataupun drop us an email so that saya akan reply dalam tu. Okay, saya tengah go through some of the comment, menarik tetapi tak sempat nak hadam. Okay, minta maaf. Tak apa, boleh refer balik pada our recording. Does the account come free with public sector GWS? Tidak. This one is different from GWS. Soalan daripada Ahmad Badrul Kuskov. So this one would be enforced under Google Cloud Platform, GCP. Okay, accessing Google jadi involve a few. This one saya baca soalan daripada Erman. Accessing Google Cloud generally involve few key steps depending on what you want to do. Okay. Okay, this one dia bagi steps. Okay, terima kasih. Okay, salam Allah setia, boleh share slide, boleh. Okay, hai. Okay. Okay, itu saja. So, again, kalau ada apa-apa soalan, tuan-tuan dan puan-puan boleh tanya tim kami sendiri nanti.